Saya tak dapat nasihat apa-apa. Terpulang pada pihak Israel, terpulang pada pihak Turki, Jordan berunding dengan pihak Israel. Jika pihak Turki dapat meyakinkan Israel membawa rakyat Malaysia bersama. Jika kerajaan Jordan dapat meyakinkan pihak Israel membawa rakyat Malaysia bersama balik melalui rakyat dia orang. Sebab Jordan pun rakyat dia pun kena tahan, Turki pun rakyat dia pun kena tahan. Jadi terpulang kepada perundingan dua negara ini untuk membawa rakyat Malaysia. Kalau melalui Jordan, kita akan dibuat ke aman. Kalau Turki berjaya meyakinkan nak bawa rakyat Malaysia bersama rakyat mereka balik ke Istanbul, ya. Dan daripada situ nanti kita akan uruskan untuk membawa balik rakyat Malaysia kembali ke Kuala Lumpur, insyaAllah. Ya. Ini dah kita rundingkan, ya. Vietnam sedang melakukannya, tetapi kita tak boleh beritahulah, ya, kerana kita tidak mahu pula Vietnam nanti susah pula kan. Jadi kita ada perkara boleh dinyatakan, ada perkara yang tak boleh dinyatakan, ya, untuk kita menjaga keselamatan dan memudahkan urusan untuk membebaskan rakyat Malaysia, ya. Itu keutamaan kita. Cara mana macam mana tak boleh bagi tahu, ya. Dia operasi ni tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu kan susahlah. Ya. Peguam adalah melalui kedutaan macam ASEAN, itu komunikasi kita, tapi kita tak boleh reveal lah, ya. Saya minta maaf, saya tak boleh reveal apa yang kita perundingan, ya. Kerana ini perundingan. Kalau berunding beritahu ke orang, bukan runding lah namanya. Dia cuti. Dia tahu dalam tahanan lah, dan dia tahu dalam tahanan dan dia akan membicarakan secara berperingkat-peringkat lah. Apa dia? Alhamdulillah, saya pun dapat tahu pagi tadi, ya, bahawa Hamas telah pun menerima secara bersyarat, ya, menerima secara bersyarat 20 perkara yang telah pun diutarakan oleh Presiden Trump untuk menghentikan pembunuhan kejam terhadap rakyat Palestin, ya, di Gaza dan juga di tebing barat. Mereka bersetuju untuk melepaskan kesemua tahanan ataupun hostages dengan syarat, ya. Itu sebab dengan syarat tentera Israel berundur sepenuhnya daripada Gaza. Mereka bersetuju cadangan supaya Gaza ditadbir oleh badan berkecuali. Mereka bersetuju, tapi mereka bersetuju supaya ianya diurus ataupun ditadbir oleh badan profesional Palestin, orang Palestin, ya, bukannya orang pada luar, ya. Dan mereka bersetuju supaya selepas tu nanti terpulanglah kepada mandat rakyat Palestin untuk mentadbir negara Palestin itu sendiri. Alhamdulillah lah, ya, kerana ini merupakan window yang amat kecil yang dibagikan kepada rakyat Palestin di Gaza, kerana Presiden Trump memberikan tempoh 48 jam untuk mereka memberikan jawapan kepada usul ataupun cadangan 20 perkara tersebut. Dan alhamdulillah kita bersyukur kerana Hamas menerima walaupun dengan bersyarat. Maknanya tidaklah boleh dijadikan alasan bahawa Hamas tidak menerima 20 perkara ini, Gaza akan terus diganyang dan rakyat Palestin akan terus dibunuh. Sekurang-kurangnya bila dah dapat itu, Presiden Trump telah menyatakan mengeluarkan arahan supaya pengeboman di Gaza itu dihentikan. Jadi kita nak lihat, ya, supaya daripada sini merupakan titik tolak kepada keamanan yang berkekalan di Gaza, dan rakyat Palestin akan mendapat negara mereka yang merdeka sendiri.
kita menyokong daripada tahun 40-an dulu. Dengan bersetujunya Hamas dengan bersyarat 20 perkara tersebut, perkara yang paling utama kita nak utamakan di Gaza ini adalah menghentikan pengeboman dan penghantaran bekalan kemanusiaan. Jadi saya berpandangan, ini pandangan peribadi saya, bahawa apa jua nak kita lakukan lepas ini elok daripada pintu Rafah dan juga pintu King Hussein. Kerana keutamaan kita nak membantu rakyat Palestin. Tekanan internasional ataupun tekanan antarabangsa dah amat cukup dah. Ya. Ini GSF ni seluruh dunia ya, menyertainya. 40 lebih buah negara menyertainya. Bahkan ada negara yang menghantar frigatnya. Ini merupakan satu perkara yang serius. When you send your ship out from your country, that is a tantamount to declaration of war. Itulah begitu kuatnya sokongan terhadap GSF ni. Bagi saya, jika ada mana-mana pihak yang benar-benar nak membantu selepas ini, elok pergi ke pintu Rafah dan pintu King Hussein. Kerana apabila saja dibuka nanti, maka urusan menghantar bantuan kemanusiaan ini akan berlaku dengan cepat. Dan Malaysia perlu bersedia. NGO Malaysia yang nak membantu perlu bersiap sedia. Jika kita dah atas kapal, nasib kita akan berakhir dengan apa yang berlaku dengan GSF ini. Nothing much we can do. Our intention is to help the Palestinian. Okay? Niat kita nak membantu rakyat Palestin. Maka jika ada mana-mana pihak lepas ini berurusan dengan Wisma Putra, ya, supaya dapat kami berurusan dengan counterpart kami di negeri-negeri tersebut, di negara-negara tersebut, baik di Jordan maupun di Mesir. Dan jika ini dapat buka, pintu Rafah dibuka, pintu King Hussein di Jordan buka, maka penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza dan juga ke tebing barat akan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih teratur lagi, insyaAllah. Gelombang ketiga. Kita memang setiap bersedia Wisma Putra. Kita ada bilik gerakan buka macam ni juga ya. Tapi taklah setiap minit seperti mana Datuk Sani punya ya. Tetapi nasihat saya tadi, jika ada mana-mana pihak ya, kerana kita dah dapat tahu Hamas dah bersetuju dengan syarat, walaupun bersyarat, maka kemungkinan besar penghantaran bekalan kemanusiaan ke Gaza itu akan dapat dibuat. Maka elok kita berada di darat. Ya, elok kita berada di pintu Rafah dan berada di pintu King Hussein untuk kita dapat bersama-sama menyertai misi daripada seluruh dunia untuk kita hantar. Dan Wisma Putra akan berurusan dengan negara-negara tersebut untuk memudahkan siapa saja daripada Malaysia untuk menyertai misi penghantaran kemanusiaan ke Gaza ini, insyaAllah. Okey, terima kasih. Ya, Elias, ada apa? Bantiran rakyat terhadap kerana kau ni cerita lain katanya. Trump ini bukan dijemput oleh Malaysia secara hubungan dua hala biasa. Trump ini merupakan ketua negara yang menjadi sebagai rakan dialog kepada ASEAN. Kita ASEAN pengurusi tahun ini. Jadi sebagai pengurusi ASEAN, kita menyebut semua ketua negara datang untuk menghadiri sidang kemuncak 46 dan 47. 46 dah sudah. 47 pada 27 dan 28 hari bulan ini. Jadi jemputan ini secara jemputanlah kepada semua ketua negara. Kita tak boleh pula jemput orang tua, orang ni tak jemput, itu tak boleh. Sebagai pengurusi ASEAN ya, bukan sebagai Malaysia. Jemputan ini bukan jemputan dua hala biasa.
Jemputan ini jemputan secara ASEAN. Kerana kenduri ini kenduri ASEAN, bukan kenduri Malaysia. Malaysia jadi tuan rumah. Jadi kendurinya kenduri ASEAN. Jadi kita Datuk Lembaga ASEAN tahun ni, saya ni 9 pakai Datuk Lembaga lah kan. Kita Datuk Lembaga ASEAN tahun ni, kita jemput semua anak buah ataupun Datuk ketua-ketua masyarakat yang lain. Kita tak bolehlah kata masyarakat A itu tak jemput, masyarakat B kita jemput. Itu bukan diplomatik yang baik. Ya. Kita mesti uruskan ASEAN ini sebagai negara yang dilihat kumpulan negara yang dilihat mengamalkan dasar yang berkecuali. Ya. Itu kekuatan ASEAN. The centrality of ASEAN based on neutrality. Ya. Jadi neutrality inilah yang akan menjadi sebagai kekuatan teras ASEAN. Begitu juga Malaysia. Ya, tapi ASEAN ini terasnya dasar rantau yang bebas, aman dan berkecuali. Ya. Jadi kita jemput semua dan dia nak datang takkan nak buat. Kata tak boleh pula. Ya. Okey. Ada lagi apa? Yes. Tim legal adalah ini akan menasihati semua. Ya, bukan rakyat Malaysia saja, semua. Termasuk rakyat Malaysia, supaya mereka seperti apa SOP yang telah pun diberikan kepada mereka sebelum mereka bertolak daripada Malaysia, jika mereka diminta untuk menandatangani surat deportation, tanda tangan. Jangan ada provokasi. Jika mereka dihadiri oleh tentera IDF, mereka jangan buat provokasi apa-apa. Jadi tak timbul soal bahawa akan ada kekerasan yang dilakukan. Tahun ini, kali ini tidak macam dulu. Dulu tentera Israel melakukan kekerasan. Kali ini dia cuma buat, dia saja buat untuk menakut-nakutkan saja. InsyaAllah rakyat Malaysia dan juga semua peserta IDF yang ditahan tersebut dalam keadaan yang baik. Cumanya bila mereka nak dibebaskan itu, mengambil masa boleh jadi 72 jam ke berapa, itu terpulang. Ya. Tetapi disebabkan oleh perayaan Yom Kippur ni, perbicaraan mereka tersebut terganggu sedikitlah. Dan juga pejabat-pejabat kedutaan semuanya tutup. Jadi susah jugalah kita nak berhubung. Tetapi rakan-rakan ASEAN yang mempunyai kedutaan di sana mengurus ini dengan baik. Rakan-rakan negara seperti Jordan, Turki, Egypt dan yang lain-lain, Qatar ya, membantu dengan baik. Dan saya bersendiri telah pun berjumpa bersemuka dengan Deputy Secretary of State tempoh hari semasa di New York, dan saya semasa transit di Dubai, saya telah pun menghantar WhatsApp kepada beliau. Beliau membalas dengan segera bahawa dia telah pun mengatakan meminta supaya kedutaan US di Tel Aviv untuk memberikan apa jua bantuan yang diperlukan untuk rakyat Malaysia di sana, insyaAllah. Okey? Alright, terima kasih. Sama-sama. Saya mohon izin. Ya, ni ada briefing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah laporan rasmi Sumut Nusantara Command Center SNCC untuk bertarikh 4 Oktober 10 pagi. Berikut adalah situasi yang terkini. Pihak SNCC telah berhubung melalui wakil adalah yang telah kita lantik dan pihak pekuam kita iaitu daripada Sentra juga bersama di Jordan, dan kita mengesahkan bahawa kesemua delegasi Malaysia berada dalam keadaan yang selamat dan stabil. Pada peringkat awal, kita telah dihalang, keseluruhan delegasi GSF telah dihalang untuk diberikan hak konsultasi dan juga wakil daripada adalah
walau bagaimanapun pihak adalah memaklumkan kepada kita bahawa mereka telah bertemu dengan 20 orang, namun seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, proses ini sedikit terganggu untuk melaksanakan fasa seterusnya dan mereka tidak dapat bertemu untuk kali kedua. Dan fasa kedua ini adalah fasa yang sangat penting untuk negosiasi akhir dan mereka akan tandatangi surat ataupun deklarasi untuk mereka ini dikeluarkan daripada tahanan negara haram Israel. SNCC turut menerima maklumat bahawa bagi tempoh 24 jam yang lepas terdapat beberapa peserta daripada Malaysia masih dinafikan hak mereka untuk diberikan akses, namun dengan kekuatan dan juga hubungan baik Wisma Putra dan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghubungi pihak-pihak kedutaan lain untuk membantu menyampaikan mesej kita, dan sehingga saat ini kita doakan agar fasa yang sangat penting ini, 48 jam ini, dapat kita akhiri dengan berita ataupun perkembangan yang lebih baik, iaitu mereka akan dibebaskan. Seterusnya, SNCC menerima laporan bahawa 462 peserta telah ditahan rejim Zionis dan 4 orang daripadanya telah pun dibebaskan dan merupakan warga negara Itali. Ini menjadikan jumlah peserta yang sekarang ini berada di dalam tahanan adalah seramai 458 orang. SNCC juga mengesahkan laporan yang menyebut bahawa peserta dipaksa melutut dengan tangan yang bergari, zip tie bagi tempoh anggaran 5 jam selepas sebahagian daripada mereka melaungkan Free Palestine, dan pihak adalah memaklumkan peserta telah dinafikan akses seperti air, tandas, ubat-ubatan dan hak bertemu peguam. SNCC juga melaporkan bahawa pihak Sentra mengesahkan bahawa delegasi kita sekarang ini ditempatkan di penjara Ketziot, Israel, dan telah dinasihatkan untuk menandatangani borang request of immediate insya-Allah kita menanti fasa untuk 3 orang lagi, kerana seperti yang saya sebutkan tu, kita tak dapat akses selepas berlakunya cuti mereka. Dan pihak SNCC bersama Kerajaan Malaysia kini dalam keadaan bersiap sedia untuk kita berlepas dan melaksanakan operasi untuk membawa pulang kesemua 23 orang delegasi Malaysia seperti mana yang telah dimaklumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada semalam hari. Beliau menelefon SNCC menerusi saya memaklumkan bahawa beliau senantiasa menghubungi pihak Presiden Erdogan dan melihat sendiri apa sahaja ruang-ruang usaha yang akan digerakkan secara maksima oleh beliau sendiri dan Wisma Putra, oleh Menteri Luar dan juga oleh Kerajaan Malaysia. Justru kita mengharapkan seluruh rakyat Malaysia teruskan momentum sokongan ini, teruskan solat hajat, doa qunut nazilah, kerana inilah titik susah senang Malaysia untuk kita sama-sama berperanan membebaskan delegasi kita, dan yang paling penting untuk kita memahami tekanan yang telah dilakukan daripada hari yang pertama ini telah pun secara kolektifnya membangkitkan peranan dan juga kesedaran dunia di pentas UNGA, di pentas kerajaan dunia dan di peringkat masyarakat, hingga menjadikan fasa-fasa yang kita dapat lihat hari ini adalah fasa-fasa yang kita harapkan
supaya Palestin, Israel ini dapat ditamatkan kebuluran ataupun famine, dihentikan perang, dan yang paling utama, fasa seterusnya kita mestilah bersedia untuk berada di koridor kemanusiaan Rafah apabila diberi sahaja peluang untuk menguruskan misi ini